Hai korang. Lamanya kita tak buat konten kan? Konten hari ni korang nak tahu tak apa? Cuba teka. Cepat. I give you time. Konten unboxing Weverse korang. Barang daripada Weverse. Okay, cuba korang teka. Apa dalam ni pula? Betul. Ami Bomb. Aku order 8 Jun and baru je sampai semalam. Kau bayangkan, ya? Dah berapa orang sampai daripada minggu lepas, tak, aku baru sampai semalam tau. So, jom kita unboxing. Jom kita unboxing. Kan orang buat hari raya dia pergi buka ni kan macam wow, korang sangatlah effort macam tu. Okay. Tapi dia punya selotip macam mudah nak buka lah. Nampak? You see? Cuma kat atas ni akan koyak lah. Dia tarik kan. I suka isi. Dalam dia macam gini. Jom. Jom kita buka. Tak ada apa-apa lah. Tak. I'm so happy. I'm so happy. Tak ada apa-apa lah. Bubble wrap je. Cantiknya. Look at that. Army. Wow. Army BTS. OMG. Last time aku beli lightstick Blackpink. Lepas tu Blackpink tak buat konsert dekat Malaysia. So ya, dia jadi hiasan lah dekat atas sana. Nampak tak korang yang kotak pink belakang album tu? Itulah. So bulan 12 nanti aku pergi konsert BTS. So ya, aku belilah. Tapi yang ni aku beli RM203 sebab aku pakai USD. Masa aku nak payment tu, aku dah tukar daun semua. Lepas tu, tak tahulah kenapa dia tak keluar yang bahagian Alipay apa semua tu. Dia cuma keluar reverse card ke apa macam tu. Aku tak kena daftar time tu juga kan. Dah lah kita rushing macam tu. Aku dah lah time tu 3 kali error. Lepas tu, alah taklah bayar je lah guna USD. Bayar RM203. Cantik doh. I really love the kotak. The box sangat-sangat cantik je dia punya kotak. Masya Allah. Premium ya. Premium. Dia punya kotak tu premium black. Macam tu. Jom mari kita buka korang. Okay. Kita buka. Terpatah guys kotak dia. Aku terbawa sangat. So ni bahagian atas dia. Aku dah rasa dah bulat-bulat tu. Wow. I'm so excited ya. Excited banget. Wow, look at that. Oh. Dia macam plastik. Dia macam akrilik plastik macam tu. Masya Allah, cantik gila. Atas ni boleh buka. Kok lah nak tukar pakai apa tu, Army punya apa tu, merch. Kat bawah ni masukkan bateri. Bateri. So dia perlukan 3 bateri kecil ke? Bateri kecil guys. Ni dia punya tempat bateri. Dah, aku ambil remote bateri ni je. Bateri remote je lah, ya. Tak ada bateri kecil aku kat rumah. Dah guys, jom kita pasang. Dan ada tempat on off ke? Wow, cantik doh. Sekejap, aku kena tutup lampu lah. Wow. OMG, tak sabarnya. Apa guys, dia tukar-tukar colour. Tu. Ni dia macam tukar-tukar colour. Nampak tak? Tu. BTS. Yay, tak sabarnya aku nak pergi konsert ni warna merah.
Cia, cantik dah, cantik dah. Oh. So, banyaklah colour dia. Ni colour purple tau guys, tapi nak nampak kan macam warna cerah. Ya, dia colour purple tau yang ni. Same with my outfit today, purple colour. Wah, cantik. Kau tahu ni. Nampak tak? Kotak ni kita tak unboxing lagi korang. Kita tak unboxing sepenuhnya. So dekat dalam box ni ada dia punya dust bag. Cara ada BTS, tulisan BTS. Kat belakang ada tulisan ARMY. Ni tarik. Boleh tutup lah, simpan dalam ni kan. ARMY bomb tu. Okay. Lepas tu dapat dia punya, apa panggil ni korang? Strap. Strap lah kan, bukan layar. Okay, ada BTS, ada logo. Tada! So cute. Jom kita buka. ASMR. Okay, jom kita buka. Tada! Ini siapa nak-nak? Namjoon. Okay. Jin. Yoongi. J-Hope. Jimin. Taehyung. Maknae. Jungkook. Kita dapat dia punya photo card. Dia bagi dari leader sampai Maknae lah korang. Gitu. So, photo card tu kan dia ada ni. Ada logo BTS ni korang. Ada ni lah. Dia punya manual, book dia. Ada apa-apa. Itu sahaja dalam kotak ni. Yes, itu je guys. Okay, cantik sangat-sangat tau livestream BTS kali ni. BTS ni kan aku tahu diorang dari aku darjah 6 tau. Masa tu kawan aku lah, kawan sekolah rendah, dia suka Jungkook. Dia punya bias Jungkook. Dia suka gila Jungkook masa tu. Aku minat semua. Aku minat semua. So that's all video for today. Kita dah unboxing dah ARMY Bomb. Terima kasih yang mana dah tengok video ni. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, okay?